Siapa yang nak cari tilam kan, boleh pakai tilam angin macam ni tau. Best sangat. Tengok ni besar. Dia punya lebar yang ni yang double tau. Yang ni 135, tinggi dia 195. Macam saya tinggi 170 kan. Kalau saya tidur lah, ni contoh lah kalau saya tidur, selesa. Sebab dia lebih lagi. Jadi kalau nak berguling ke kiri ataupun ke kanan, memang selesa lah. Okey, selalu kalau tilam ni, kalau kita tidur 2 orang kan, partner kita tak selesa. Dia akan macam lompat-lompat. Tapi kalau yang ni memang selesa lah. Sebab apa tahu? Dia punya ni, nampak ni? Dia punya ni lengkuk-lengkuk. Jadi dekat bahagian belakang kita ni tak sakit. Kalau nak pergi camping, isteri mengandung kan, tak sakit belakang. Yang bestnya tilam ni, dia punya tebal tu 9 cm tau. Tebal. Lepas tu dia buka angin je. Dia ada foam dah ni. Kalau tidur tu memang selesa lah. Kalau nak pump, tak payah bawa pump tak apa. Sebab kat sini ada pump dia. Okey, buka macam ni. Lepas tu pijak je. Senang sangat tau. Tapi kalau nak pakai pump pun boleh. Supaya ni ada terik kan, yang ada bateri kan, boleh pakai dekat sini. Okey, jadi memang sangat best lah kalau nak pakai. Ni, kalau nak tidur kan, selesa je. Boleh ke kiri ke kanan, memang sedap lah. Okey, tilam ni kan, kalau anak nak lompat macam ni pun tak ada masalah. Kita boleh tidur dengan liner. Okey, kalau nak dapatkan sekarang tahu, ada yang single, ada yang double macam ni. Okey, dapatkan sekarang harga tengah promo tahu. Link saya dah bagi.